Kiri gaya komen, aku dah 100k plus bang. Jauh. Tak pernah buat top set. Masalah. Motor daily sehari 100 km lebih. Sangat jauh. Ada risiko tak bang? Ada, mestilah ada. Takkan tak ada pula. Okey. Bila abang cakap 100,000 tak pernah buat top set, overhaul pun tak pernah lah. Kalau ikut buku bang, 100,000 dah kena overhaul. Wajib bang. Memang motor abang boleh jalan, tapi wajib kena overhaul. Sebab apa bang? Barang-barang dalam akan start makan nanti dan abang akan sadar tepi jalan dengan kerosakan yang berlipat kali ganda. Itu pertama. Yang kedua, bila abang tak pernah buat top set, yang ini paling simple piston ring bang. Kita buat top set ni, wajib kena tukar piston ring. Tak tukar piston ring waktu buat top set, itu kerja gila, kerja bodoh, kerja yang makan masa, kerja yang orang gila. Ini kenapa ni? Ini untuk kembalikan compression abang. Tambah pula dengan grembal balik, tambah pula dengan cuci karbon, memang abang punya pembakaran dan juga compression akan jadi, so kuasa akan kembali pada asal. Kalau abang tak pernah buat, bermaksud abang punya motor tu memang performance dah lost gila. Dekat highway memang marai teruk. Sepatutnya meter dapat 1.4 contoh. Sekarang dapat 1.2 pun susah. Belum cerita makan minyak hitam disebabkan benda ni. Memang confirm makan minyak hitam. Abang pergi check tukar minyak hitam kat bengkel tu, suruh dia tuang balik minyak hitam abang. Mesti makan. Minimum makan 200 ml confirm hilang. Tak pernah lagi mileage tinggi yang tak makan minyak hitam. So yang ini antara satu risiko ya. Ada banyak lagi risiko. Abang fikir sendirilah duit abang, motor abang. Semoga bantu. Link di bio, booking slot anda, jumpa kat sini, standard saja. Maudi jangan datang. Bye-bye.